Realiti hidup kat dunia ni ada pemenang dan ada juga kalah, winner dan juga loser. Ada seorang menang, ada seorang kalah. Dan dalam kehidupan kita ni, kita mesti percaya dan yakin dia adalah satu competition. Jadi bila kita cakap tentang competition, bermaksud mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. So bila kita tahu tentang benda ni, sudah pasti ada yang perlu dikorbankan ataupun ada yang perlu terkorban dalam competition tadi. Dan kita percaya ramai orang dekat luar sana, mungkin 99% yang berkata hidup ni tak perlu over. Hidup ni perlu bersyukur. Dan ada yang cakap hidup hanya sekadar hidup. Jadi kita kena hidup biasa-biasa saja. Dan inilah average people cakap dekat luar sana, yang menyebabkan kita pun terikut-ikut dan akhirnya kita pun di tempat yang sama sampai bila-bila. Bukan tak boleh nak hanya bersyukur, tapi kita perlu ada mindset untuk bina diri kita, naikkan diri kita daripada level 1 pergi level 2, 2, 3, 4, 5. Bukan kita nak tunjuk kita bagus atau nak bagi tahu kita terpaling baik, terpaling power. Bukan. Tapi kita kena rasa bersyukur dengan menambah baik nilai yang ada pada diri kita. Itu tanda kita syukur. Dan aku percaya kalau korang tengok sampai minit ini, ada 99% yang cakap aku ni mengarut, dan korang akan tinggalkan video ni. Tapi kalau anda rasa anda masih stay, iaitu 1% daripada yang menonton, anda kena stay, catat dan fahamkan betul-betul. Sebab aku nak sharekan kepada korang macam mana nak menang dalam kehidupan ni. Kita cakap tentang game dunia ni, kita kena faham game dunia ni bermain dengan mental kita. Okey lah, kalau kita cakap dunia ni ada mental dan juga ada fizikal. Maknanya apa-apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita dunia ni, kita mesti ada minda yang fikir, oh aku nak buat benda ni lah. Kata fizikal, kita buatlah benda tu. Contohlah saya bagi kita bagi contoh. Saya nak kurus. Itu minda kan cakap. Tapi kita belum buat lagi. Jadi yang kedua adalah fizikal kita. Kita laksanakan je. Kita pergi gym ke, kita pergi jogging ke, kita nak kuruskan diri kita. Tapi apa-apa pun dalam dunia ni bermula dengan mental kita, minda kita. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua barulah fizikal ataupun effort kita tadilah. Jadi nak menang ni, kita tak boleh tinggalkan mental kita. Kita tak boleh tinggalkan minda kita. Kita tak boleh terus orang kata, oh terus buat, tanpa kita clearly tentang apa yang kita nak capai dalam minda kita. So aku percaya ramai orang kat luar sana tengah keras dalam kehidupan ni, tengah struggle dalam kehidupan ni. Dan bila dia keras, dia rasa struggle, dia tetap nak buat benda tu. Sedangkan kalau dia buat juga, dia akan ada limitation. Sebab dia dalam mood survival, dia tak sempat berfikir. Dan aku nak tanya korang, bila last korang berfikir untuk capai kejayaan? Fikir ke korang tak fikir pun, just survive, buat tanpa korang berfikir? Sebab tu korang susah nak percaya. Okey. Kita relax kejap. Cuba bertenang kejap. Okey, dengar baik-baik. Sekali lagi aku bagikan satu contoh. Contohlah, yang pertama, kau nak berjaya kan? Yang pertama, mesti flow dia, kau kena usaha dulu. Okey, kau dah usaha, kau akan dapat. Okey, dapatlah duit tu. Kau pergi kerja kan, dah usaha dapat duit tu. Lepas tu yang kat tepi tu, kau mencapailah benda tu. Kau menjadi orang yang berjaya tadi tu. Betul tak? Jadi flow dia usaha, lepas tu dapat duit dalam 5-6 ribu sebulan, lepas tu kau cakap kau dah berjaya. So ini flow daripada usaha, dapat duit dan kau berjaya ni adalah flow average people. Semua orang fikir macam ni, betul tak? Betul tak? Yang menonton video ni juga fikir benda yang sama. Tapi itu adalah mindset orang yang kalah. Betul? Tak percaya kan? Sebab yang kau tahu, yang kau percaya, kena usaha dulu, baru dapat hasil dan baru boleh berjaya. Tapi aku nak bagi tahu korang, sebenarnya kat luar sana yang berjaya, dah memang successful, dah memang kaya, dah memang jadi pemenang, dia orang tak ada mindset macam ni.
Orang tak ada mindset kerja keras baru dapat hasil. Sebab bila kau kerja keras saja, kau akan rasa tak boleh stop, tak boleh berhenti. Sebab kau dah masuk mood survival. Sebab minda kau tak dibetulkan terlebih dahulu. Tetapi untuk orang berjaya, orang yang successful dekat luar sana, dia orang mulakan dengan minda dulu. Mental ni dibetulkan dulu. Maknanya kalau kau nak mencapai sesuatu kejayaan tu, kau kena letak kejayaan tu pada mula-mula kau nak buat benda tu. Kalau average people fikir usaha, dapat duit dan berjaya, tapi orang yang berjaya dan kaya kat luar sana, dia mulakan dengan identiti dia memang berjaya dulu. Lepas tu dia usaha dan dia akan dapat. Beza. So bila kita cakap tentang menang dekat dunia ni, yang kita nampak hari-hari ni, real dunia ni yang keras ni kita nampak, nak menang ni, kau kena mulakan dengan identiti kau tu sebagai seorang yang memang dah berjaya. Lepas tu kau buatlah macam orang berjaya buat. Lepas tu kau dapatlah macam orang yang berjaya dapat. Bukan kau usaha masa ni kau tengah susah keras ni, kau rasa kau buat pun macam tengah keras kan, kau all out macam tengah keras. Lepas tu kau dapat pun duit tu memang kau guna macam orang tengah susah sangat. Lepas tu baru kau rasa kau berjaya. Terbalik, kau tanya kepada orang yang dah berjaya, ataupun kau tengok orang tu dah kaya ke, ataupun dia berjaya dalam suatu bidang ke, dia menang 100 meter ke, dia menang dapat hadiah ataupun kejayaan sesuatu ke, kau tanya dia, apa perasaan bila dapat benda ni, macam mana boleh dapat benda ni, kan? Dan jawapan dia kebanyakan akan cakap biasa je. Tak ada rasa apa-apa pun. Ni biasa je lah. Macam tu kan. Dia rasa biasa je. So kat sini kita boleh faham yang mana orang yang mempunyai mindset yang salah dia, yang jadi kalah tu, disebabkan dia cakap pada dia, aku perlukan benda tu, aku perlukan kejayaan tu, aku inginkan sangat, sangat penting, sangat memerlukan. Jadi bila dia cakap benda tu, dia akan ada distance antara dia dengan kejayaan tersebut. Dia dengan benda tu akan ada distance disebabkan dia cakap, aku nak lah kereta tu. Dia cakap macam tu, aku nak lah mencapai kejayaan tu. Dia rasa benda tu jauh. Sebab dia punya mindset, dia punya fikiran ni mulakan dengan aku perlukan lah benda tu. Faham tak? So dia akan di distance. Tapi berbeza pula untuk orang yang dia kata biasa je tadi. Sebab dia dah berjaya kan. Dia biasa je sebab apa? Sebab dia dah sekali kan, dia dah cakap memang dia berjaya. Aku memang berjaya, saya memang berjaya, saya memang ada benda ni. Apa-apa pun yang kau nak buat dalam kehidupan kau untuk kau menang, kau mulakan dengan minda kau cakap, bagi signal kepada diri kau yang kau ada benda ni. Kau memang berjaya, kau memang boleh buat. Kau memang, bukan kau cakap kau perlu, kau sangat nak benda ni, keinginkan. Bukan. So inilah mindset yang gagal dekat luar sana, yang gagal, kalah, give up disebabkan benda ni. Jadi kalau kau betul-betul nak menang, mulakan kehidupan kau dengan susunan yang betul. Jangan jadi orang yang kalah lagi dalam dunia hari ni.